Pelarian Rohingya perlu mematuhi undang-undang negara termasuk berkaitan aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun Malaysia mengutamakan aspek kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Datuk Seri Anwar berkata tindakan tegas akan diambil jika golongan itu melakukan kesalahan dan melanggar peraturan ditetapkan. Dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan. Perdana Menteri berkata isu penguatkuasaan terhadap pelarian Rohingya turut diteliti dalam mesyuarat Jemaah Menteri bersama Menteri Dalam Negeri bagi memastikan tindakan perundangan digerakkan secara konsisten. Beliau juga mahu pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri lebih tegas memantau salah laku atau salah guna premis melibatkan golongan itu. Mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar menjelaskan ia kemelut kemanusiaan yang kompleks. Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Beliau meminta rakyat tempatan mengekalkan nilai kemanusiaan dan tidak mengambil tindakan sendiri, sebaliknya menyerahkan kepada pihak berkuasa menangani isu itu.